Bos, beli laptop baru boleh tolak cukai ke? Wow. Beli laptop dan bil tu kena letak nama kau. Faham tak? Kau jangan contoh kau check up untuk anak kau, tapi bil tu letak nama kau. Bagi contoh lah, sebab kau yang bayar. Betul tak? Nama kalau letak nama bini? Letak nama bini dia yang dapat. Cukai dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling depak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Bos, beli laptop baru boleh tolak cukai ke? Wow. Beli laptop baru boleh. Beli laptop baru dia under pelepasan cukai lah, tapi dia ada limit dia lah, 2,500. Rugi lah kalau orang beli laptop RM5,000. Hakikat dia bukanlah rugi. Sebenarnya itu kau beli untuk pribadi kau kan. So sekarang ni limit yang dah diberi 2,500 lah. So sekurang-kurangnya dapatlah juga. Dapatlah. Tapi maksimum RM2,500 RM2,500 lah. Rugi apa? Kau beli kau dapat manfaat untuk diri kau kan. Siapa yang rugi celah mananya? Cuba tak dapat maksimum. Tak dapat maksimum lah. Tapi kau kena ingat, Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? pelepasan cukai ni dia macam dia hanya nak bagi kau satu galakan je untuk membeli sesuatu tu. Contoh laptop kan, ramai orang tak nak beli laptop. Sebagai contoh, kerajaan galakkan kita beli laptop, nak ubah lifestyle kita kepada digitalize sekarang kan. Tak Gif? Bos, kalau laptop tu laptop baru je lah, laptop second tak boleh lah. Tak kisahlah laptop baru ke laptop second. Apa hal pula, ni bukan kereta. Boleh lah. Boleh? Laptop baru ke laptop second tu kan suka kau lah. Kau nak beli laptop apa pun. Okay, faham. Okay, tag kawan korang yang suka upgrade gadget tu. Okay, phone ke, laptop ke. Tapi kau dah cakap asal phone tadi. Aduh, Phone sama. Phone sama juga. Okay. Kau lancar, bisnes goyang tak gentar.